Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dipermudahkan perjalanan kita ya dari Penang ke Negeri Sembilan. Kalau berjalan jauh ni faham-faham je lah. Anak-anak pun ramai yang kecil-kecil. Mestinya singgah selalu kan. Orang tua-tua pun nak singgah juga. Dah jauh perjalanan, sekarang dah sampai ya. Masa dekat highway tadi cuma makan nasi lemak, ada yang makan roti. Makanan pun dah terhidang. Jomlah kita makan, perut pun dah lapar. Dah makan dah, kenyang lah. Jomlah kita balik ke homestay berehat dulu. Tak jauh pun homestaynya, selang satu rumah je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sarapan pagi ya. Ada ubi kayu ya, ubi kayu rebus. Puah pun dah lama tak makan ubi kayu. Ada bihun goreng, ada keladi goreng, ada nasi lemak. Opah sarapan pagi bersama dengan besan opah ya. Pisau ada. Pisau kumpul. Dalam bilik juga ada pisau tadi. Apa ambil selotip malam minta kat mereka. Pelak tu enggak. Cas tak boleh. Itu dah okey dah. Kamu tak duduk bilik tu. Nak mandi kat pasal ni. Ini susah. Belum mana ni? Belum. Jomlah kita sarapan pagi. Buat dah. Budak-budak banyak yang tak bangun lagi. Kami yang orang tua-tua ni perut pun dah rasa lapar. Jadi kita tak buat. Betul lah apa tu. Ubi kayu orang dulu zaman ni orang tak pernah makan kayu pun. Mana ada makan? Ini abang. Tapi abang tak tahu lah abang duduk Penang ya. Lepas sekarang ni ubi kayu dekat restoran dah. Betul. Betul. Jadi buat ni. Betul. Dulu orang dulu mana ada kan? Tapi zaman rumah ada banyak. Sebab ada pagi. Opah bercerita tentang ubi kayu tu mengikut sejarah orang tua dulu-dulu. Masa tu beras pun tak ada lagi. Jadi tanam ubi kayu itulah makanannya. Makanan utamanya ubi kayu. Itu zaman, kalau tak silap, zaman perang Jepun. Kalau tak silap. Selepas itu barulah ada beras, padi ditanam. Mengikut ceritanya macam itulah, tapi apa pun dengar dari orang tua-tua dulu-dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye. Ni cucu opah yang ke-13 ya. 10 lelaki, 3 perempuan.